عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebahagian daripada perkara yang telah manusia ambil daripada kalam kenabian yang terdahulu, ialah, jika kau tidak malu, maka lakukanlah apa yang kau inginkan.